Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita di channel Azuri Farm. Baiklah, sekarang saya berada di Kuala Pilah. Dan di sini sebenarnya pada episod kali ini saya nak pergi melawat farm sahabat ternakan kami yang berada di Kampung Teraci. Teraci di Kuala Pilah lah. So di sini adalah bandar yang bandar pusat lah bagi daerah Kuala Pilah. Ini antara mercu-mercu tanda yang berada di Kuala Pilah. Okay. So nanti kita akan kenali lebih rapat lagi, iaitu laman wasiah lah. Laman wasiah yang berada di Kampung Teraci. Dan kita akan lihat lebih lanjut lagi berapa ternakan yang mereka ada, dan ada beberapa lah ternakan yang sangat rare di sana. Okay. Orang plan nak buat dusun untuk ahli keluarga makan-makan lah. atuk lah. Lepas tu dah tanam semua pokok durian, PKP tu terjebak dengan atuk farm. Terjebak dengan korang semua, dah buka ayam. Lain projek. Durian ni ni lah. Kita Berhenti sekejap lah. Aduh, tapi okey lah, banyak pokok kan. Kebun durian. So ni durian apa ni? Banyak Ni sini. campur-campur. Ni musangking. Oh, ni musang ni? Ini mantong. Thailand. Mantong tu bawah tu ada IOI. Lepas tu non kracip. Adalah D24 IOI banyak lah. Total berapa pokok? 30 ada kot. Banyak. Ada lah hampir. Kalau untuk makan tu esok kita orang datang sini tahu dah. InsyaAllah. Sebab bini saya hantu durian. No. Yang ini kita punya tempat, sebenarnya asalnya tempat-tempat kita orang tidur. Cuma sekarang ni dah guna banyak kan, sejak dah bela ayam ni, dalam ni dah banyak lah equipment daripada incubator, anak ayam semua kita simpan kat dalam ni lah. Sebab sekarang kita dah tidur, kita dah ada kabin yang lebih selesa lah daripada yang dekat sini. Saya tengok dia punya barang-barang yang digunakan ni kebanyakannya barang terpakai. Kita orang ambil daripada barang terpakai lah. Ini daripada ada Abang Nordin punya rumah, dia jumpa barang-barang daripada hotel nak buang. So kita ambil lah. Kita ambil. Kita gunakan lah. Susun cermin, Tahan kayu ni. silang dengan Ni pintu. Dia sebenarnya shutter kabinet. shutter kabinet. Shutter kabinet. Kabinet punya itu. Shutter kabinet punya pintu. Kita bela ayam bakar semua kita simpan kat sini lah. So, kita pagar, buat satu lagi compound dengan pagar elektrik lah. Sebab kat sini ada banyak musuh. Terutamanya beruk. So ada pagar elektrik ni Ni pagar elektrik lah. Jadi kita pasang pagar elektrik untuk safety sikit. Jadi kadang-kadang kita lepaskan juga ayam dalam ni. Jadi ayam tu tak keluar lah. Kita boleh monitor lagi senang. Semua berpusat lah, senang cerita. Asalnya tanah ni tanah macam ada, mungkin apa Abang Nordin bagi tahu. Tanah ni asalnya tempat tanaman getah. Tapi dia dah tolak sebab getah dah tua, kita tolak. So kita nak tanam pokok durian, pokok buah-buahan kan. So dekat sini tanam pokok buah daripada durian, longan, mangga, manggis, langsat semualah. Cuma lepas tu sementara nak tunggu pokok ni berbuah, tu yang datang idea nak bela ayam tu. Jadi tak adalah kita tunggu saja pokok kan. Tengok batang tu lama. Pokok pun tak besar-besar lagi. Ambil masa daripada tunggu tak buat apa-apa, kita bela ayam. Section yang kedua ni, yang bahagian sini, ni lebih kepada untuk buat makan ayam lah, ayam yang kita bela untuk makan. So ada angsa ngitik kita asingkan untuk kasi lagi bersih. Macam ni ada ayam kampung, kita bela sekali campur kat sini. Campur-campur untuk makan. Ada 1, 2, 3, 4 reban. Ni kita simpan RIR. Masak. Remaja. Jangan. Dengan belakang ni tempat kalau kita kekurangan reban, jadi kita lepaskan je dekat dalam ni. Jadi lepaskan dalam ni. Dia campur-campur. Tapi dalam ni pun ada sangkar-sangkar lagi. Tapi sangkar-sangkar yang kecil-kecil macam remaja tadi lah. Macam RIR tadi, kita nak simpan. Simpan dalam ni lah.
So, kalau dah brooder dah besar sangat, so dalam ni dia secure sikit. Sebab dalam sangkar tu kita pun dah tutup dengan dawai macam ni. So kita tak adalah risau sangkar tu kena kacau. Jadi walaupun ayam ni macam ni, sekurang-kurangnya lah tak adalah gangguan. Ya, betul-betul. Okay, boleh ceritakan sikit tak tentang ni? Azolla. Azolla. Okey, Azolla. Makanan ayam ni yang saya selalu bagilah dah setiap minggu, kadang 2 kali saya bagi. Dia air ni banyak ni sebab hujan ni. Kalau nak ikutkan tak perlu pun air banyak sampai sini. Cukup sampai sini cukup. Cuma bila dah air tinggi macam ni, jadi akar dia nak dapatkan baja tu susah. Jadi apa yang saya buat, saya ambil baja teh ayam macam ni, yang halus-halus berserbuk macam ni, dengan tapis. Jadi saya buat macam ni. Jadinya dia punya baja tu kekal lama sikit kat atas. Dia boleh macam ni. Sebab dia akan makanlah baja tu. Kalau dah besar-besar macam ni, terpulang lah nak bagi pokok ke. Kadang saya campur je macam ni. Dia akan terapung, dia tak jatuh bawah. Azolla ni makan suka ni. Itik. Ketum ayam. Ini kita punya baka. Ni induk lah untuk ayam cemani. Ada 3 ekor betina dengan 1 jantan lah. Ni grade B lah. Boleh tengok dia punya bulu tu. Dia kalau kena cahaya matahari dia boleh keluar hijau sikit bulu dia tu. Kalau ada production Telur okey. Ya. Production anak-anak cemani okey sekarang. Dia tak selaju macam ayam lain, tapi dia kira boleh lah. Boleh katakan seminggu tu dalam 2 biji ke 3 biji telur lah. Untuk seekor betina. Dia tak macam yang lain yang sehari-hari bertelur kan. Tak ada. So adalah Anak ada. Anak ada alhamdulillah. banyak permintaan ni. Cemani ni. Banyak. Hari tu ada customer minta sampai 50 ekor, kita tak boleh nak cater. Saya sendiri pun tak boleh pun dia orang tanya. Datang saya boleh cemani. PR tu di lereng. Nak masuk? Boleh masuk. Besok. Jantannya mati. Yang ni ayam Lexasek. Betina. Ni dah setahun lebih. Badan dia memang macam tu. Besar sikit. Ni. Pajak. Cantik juga. Bawa dia Penang ni. Beli borong time tu pun. Ini untuk Walehon lah. Kita ada sepasang je. Walehon. Tu pun mati kat betina. Orang panggil ayam hutan Itali. Apa? Suci. Datang tu. Itu akak tu. Beli. Pokok lagi. Sini ada juga sekarang. Ayam Brahma. Jantan tu ayam Brahma Petrich. Yang betina ni Brahma Buff lah. Dengan black. Telur ke mengeram tu? Telur. Ayam je. Ayam duduk tengah ni. Dia kena siap ke bandu. Yang ni seminggu lah. Seminggu. Bukan Brahma. Esrolok belum lagi. Esrolok belum telur. Cuma ni banyak. Cuma ini dia rezeki sebab banyak macam ni. Siap. Macam tu dah. Hari ni baru turun. Belum ada lagi lah. Esok lah. Ni besok lah. Ni baru turun tadi. Seminggu sekali lah. Setiap hari Ahad baru masuk yang baru. Sekarang ni banyak orang nak yang ni. Ni yang dah 3 minggu. Ni dah 3 minggu. 3 dengan 4 lah. Ni 3 ni 4 ni. Ni dah besar, air lampu lah. Permintaan tinggi. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nordin. Saya berasal dari, bukan orang sini lah, saya berasal dari Perlis tapi kahwin dengan orang sini. Kerjaya saya sebenarnya bukan ternak ayam pun. Saya seorang chef. Asalnya dalam industri chef ni dah lebih 30 tahun lah. Dah lebih 30 tahun. Jadi
Menternak ayam ni adalah sekadar orang kata apa, pada mulanya memenuhi hobi lah, hobi masa lapang. Asalnya kebun ni diwujudkan untuk tanam pokok buah-buahan, yang mana pokok durian, pokok rambutan dikongsi bersamalah adik-beradik, saudara mara untuk nak dijadikan tempat berhimpun saudara mara lah. Cuma dalam tahun lebih kurang baru lagi lah 2022-2023 tu baru kita orang secara perlahan lah memulakan menternak ayam baka tulen ni. Bermula dengan 1-2 baka. So sekarang kita ada lebih kurang dalam hampir 10 baka. Antaranya Rhode Island Red, White Leghorn, Astrolop, Brahma, ada juga Cemani dan beberapa baka lain lah. Jadi tujuannya pada mulanya hobi. Cuma sekarang ni bila dah banyak, so kita dah start mula jual lah. Jual anak-anak yang ada supaya rakan-rakan lain dapat juga mempunyai pengalaman ataupun minat yang sama lah macam kita orang. Jadi esok-esok kalau dah banyak, mungkin boleh sembelih sendiri untuk makan saudara mara, ataupun kalau telur banyak pun telur dah tak payah beli dah kat pasar raya. Jadi itu banyaklah kelebihan lah kalau kita ternak sendiri. Kalau rasa kita mampu untuk membesarkan skala, mungkin kita akan buat jugalah. Tapi untuk masa akan datang, insyaAllah lah, perlahan lah, step by step lah kita buat. Bila baka ni dah makin membesar, insyaAllah esok adalah mungkin kita akan jual ayam yang besar, ayam daging lah. Jadi untuk permulaan ni kita jual anak-anak yang berusia 3 minggu, sebulan lah. Ada juga yang mencari untuk nak menternak sebagai hobi. Ada juga yang nak buat hiasan pun ada. Laman wasiah ni di Kampung Lanjut Manis, Kerachi, Negeri Sembilan. Jadi kalau orang biasa nak pergi ke Kuala Pilah, akan melalui satu restoran, Kedai Ain nama dia. So tempat kita ni di belakang tu je lah. Di kurang dalam 500 meter je daripada restoran tu. Masuk ke dalam sikit lah. Asalnya kebun dan bertukar menjadi tempat penternakan ayam. Memang kita tak menetap di sini. Macam saya di Port Dickson, dan sepupu saya yang selalu datang sini hari-hari, dia akan ada di sini lah untuk nak menguruskan ayam ni. Fikri dia duduk Seremban, jadi dia yang paling dekat untuk datang setiap hari lah. Jadi boleh kontak saya atau Fikri dekat laman wasiat. Boleh lah, datang bila-bila pun boleh. Untuk akan datang ni kita ada berkolaborasi dengan koperasi penternak ayam baka tulen. Jadi kita pun akan berseiring dengan koperasi jugalah, yang mana ada beberapa perancangan oleh pihak koperasi untuk masa akan datang, iaitu dengan menternak skala yang lebih besar macam tu. Dan kita akan sama-sama dengan koperasi jugalah untuk nak sama-sama lah support lah dalam penternakan ayam baka tulen. Jadi kalau nak kira ahli koperasi yang kita ada sekarang ni, kebanyakannya semua dah mempunyai baka, rasanya lebih daripada berapa tadi kita kata 50-100 baka tulen yang ada dalam ahli koperasi sekarang. Sebenarnya kita dah ada rumah pun sini. Cuma daripada masa akan datang ni kita akan perbesar sikit lah rumah yang sedia ada. Mungkin akan menetap di sini ya. Cabaran tu kalau nak kiranya dah tentu daripada segi faktor kewangan lah, capital lah kan. Jadi kita pun buat secara beransur-ansur, buat daripada skala kecil, sederhana. Di samping bantuan daripada ahli-ahli keluarga juga, kita dapat buatlah serba sikit. Cuma daripada segi cabaran menternak ayam ni, saya rasa mana-mana peternak pun mungkin hadapi cabaran yang sama lah. Daripada segi harga makanan, dedak apa semua. Lepas tu cabaran lain tentang kondisi ayam lah. Kadang-kadang faktor cuaca ni menyebabkan ayam ada yang senang sakit, ada yang banyaklah cabaran tentang kondisi ayam ni.
Semua orang ada impian lah untuk apa, ada rumah persaraan di kampung kan. Saya rasa sesiapa yang ada tanah di kampung ataupun tanah warisan daripada keluarga, uh, bolehlah perlahan-lahan lah, orang kata apa, mengusahakan tanah tersebut lah. Sebab apa, bila kita berbudi pada tanah ni tak rugilah sebenarnya. Tapi kena buat dalam bentuk yang kita mampu lah. Kita buat sekadar mula dengan hobi. Lepas tu perlahan-lahan minat tu akan lebih mendalam lah. Dan tentu kalau kita nak keluarkan satu jumlah pelaburan yang besar untuk nak membangunkan tanah tu, mungkin kebanyakan kita hadapi masalah risiko, bukan risiko lah kan, masalah kewangan. Tapi kalau kita buat secara beransur-ansur lah, serba sikit-sikit, gotong royong, mesti bolehlah tercapai lah. Dan menternak, tak kisahlah nak ternak unggas ke, kambing ke, lembu ke, saya rasa benda tu akan memberi pulangan lah. Memberi pulangan untuk jangka masa panjang. Kalau kita rasa kita tak mampu buat secara skala besar, kita buat secara rumahan. Ternak secara kecil-kecilan. Paling tak ada pun 5-6 ekor ayam ada kat kampung. Kalau dah lama-lama besok dia akan membiak bertambah lah. Jadi esok bila hari raya ke, tak payah dah nak beli ayam semua kan. Kita dah ada hasil kita sendiri. Kalau kita tengok pasaran ayam sekarang pun turun dan naik. Dengan keadaan ekonomi yang tak menentu ni, kalau kita ada sendiri, kita punya apa tu, security makanan, jadi kita tak perlu bimbang lah. Okay, baiklah, sampai di sini saja perkongsian kami pada kali ini. Kami harap perkongsian kami pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan mungkin memberi sedikit membuka minda sedikitlah untuk kepada sesiapa yang nak mula menternak. Baiklah, sampai sini saja perkongsian kami pada kali ini. Assalamualaikum dan selamat menternak. Seri menanti. Nak pergi sawah padi je.